Ain, semalam aku datang kedai kau, kenapa tutup? Kau yang tak bagi salam dah kenapa? Aku memang cuti Senin Selasa. Ha? Kau ni aku memang cuti Senin Selasa. Macam mana kau boleh tak tahu? Hai, video aku semua FYP tulis Senin Selasa cuti. Mengentan-gentan kau. Sorry. Makan dulu Tahu pun. Datanglah keli kita dengan ayam penyet kita RM5 je. Besar ke tidak? Besar lah. Tak adalah besar sangat tapi boleh lah. Ni ke besar juga ni. RM5 lah. RM5 lah. Semua ni RM5 je. Harapnya korang tak marah. Korang tengok ayam penyet dengan keli penyet RM5 je. Bukan setakat tu je, macam-macam lagi yang ada. Ada roti jala, ada lempeng kelapa. Ni semua RM5 juga tau. Kalau sate ni ikut cocok lah. Ada juga ayam special dia, ayam separuh ni RM18. Dia datang sekali dengan garlic sauce yang power ni. Kalau ayam seko ada juga. Yang ni RM29.90. Ini ayam seko siap nasi tau. Ini set lengkap lah. Ada sup, ada sos dia. Yang ni dia semak rentan, siapa je yang tak kenal. Harga dia start daripada RM3, RM5 dan ke atas. Macam makanan-makanan vendor dia yang lain ni sentiasa ada. Yang penting dia semak rentan ni buka daripada Rabu sampai Ahad. Operation hour dia 7 pagi dah start sampai 5 petang.